Alam dan manusia. Boleh relax dulu tak? Budak tu bagi budak tu membesar dulu boleh tak? Apa pendapat abang tentang ni lah, apa, subjek baru yang nak dikeluarkan KPM? Apa pendidikan karakter? Bukannya tu yang apa? Bukan karakter, yang alam dan Oh, manusia. alam dan manusia. Yang buat core teaching. Untuk yang dia hapuskan Ya. subjek dia. Ya. Alam dan manusia. Ya. Abang baru bacalah 2-3 hari ni. Pendapat abang adalah bagus. Cuma pelaksanaan dia kita kena tengok. Sebab sebenarnya masalah kementerian kenyataan yang berani ke tapi itulah, cakap je lah. Masalah pendidikan kita lah, senang mudah kata. Pendidikan kita adalah apa yang berlaku. Ini abang perasan bila tengok silibus budak-budak ni darjah sekian-sekian dah belajar pasal teks lah. Ya, kan? Betul. Ya, betul. Tu satu lagi masalah tentang silibus budak Dia tu. macam terlalu berat. boleh relax dulu tak? Budak tu bagi budak tu membesar dulu boleh tak? Dia macam tu. Apa yang berlaku sebenarnya bila pembuat-pembuat dasar, pembuat kurikulum ni dihantar ke Finland, dia bila tengok ranking pendidikan di dalam satu dunia ni, 1, 2, 3, 4, 5 negara mana? So hantarlah pergi Finland, Singapura, Korea. Tengok apa yang diorang buat kat sana. Ambil. Bawa balik Malaysia. Copy paste letak kat sini.